Tiga menteri selesai mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Istiadat itu sekaligus menyaksikan perkhidmatan mereka dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan disambung. Mereka ialah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Pelantikan itu berkuat kuasa hari ini sehingga 2 Disember 2028. Upacara mengangkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah. Mereka kali pertama mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara pada 3 Disember 2022 sebelum dilantik sebagai menteri. Sementara itu, Awang Bimi berkata pelantikan berkenaan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan perkara 45-1-B Perlembagaan Persekutuan dan berkuat kuasa mulai hari ini hingga 2 Disember 2028 selaras perkara 45-3 dan 45-3A.